Korang tahu tak mana nak cari roti kukus paling sedap? Topping berlimpah ruah, lembut and nikmat sangat time makan. Saya tahu dekat mana, tapi sebelum tu korang tolong saya tekan like dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Sini sebenarnya dah viral hari tu. Langkah pertama korang kena datang dekat Kampung Duyung Terengganu, betul-betul depan restoran Seri Ahmad Seafood. Dah sampai. Nama kedai ni Roti Kukus Kaya Asli Dapur Ibu. Sini memang sedap. Sebelum buat video ni saya dah makan banyak kali. Rekod dalam sehari dia orang pernah jual lebih daripada 1000 unit roti ni. Antara yang famous dekat sini dia punya kaya asli dengan pandan. Yang ni dia orang buat sendiri tau, homemade. Dan saya baru tahu dekat sini ada menu baru, perisa roti kukus sambal bilis. Tanpa buang masa, jom kita makan. Harga dia memang murah. Satu ni RM2 saja. Kalau nak best biasanya orang ambil set, boleh rasa belaka dan harga dia murah sikit. Tengoklah weh, dia punya topping tu memang tak kerekut. Mula-mula dia akan letakkan plantar, lepas tu baru dia orang salutkan topping dia ni. Selain sambal bilis tadi, banyak juga saya tengok perisa baru. Ada jam strawberry, jam anggur. Wow. Disebabkan hari ni saya diet, saya nak rasa satu bekas saja roti. Yang ni saya ambil set jadi murah sikit dan dapat rasa semua jenis perisa. Mula-mula paling excited mesti saya nak rasa dia punya sambal bilis. Sedap. Roti dia ni gebu je. Bilis pula lembut sebab dia blend, dan ada rasa manis masing pedas-pedas macam tu. Serius weh, sedap. Next pula kita nak rasa perisa kaya asli. Memang tak kerekut weh dia punya topping. Ada rasa lemak-lemak manis daripada kaya. Dan dekat sini pun ada juga perisa pandan. Yang ni pun sama, tapi aroma pandan itu memang kuat. Manis-manis, lemak juga. Masuk mulut tu rasa macam korang makan bantal tau. Gebu je. Sedap-sedap. Korang kena try tau. Next seterusnya pula kita nak rasa perisa matcha. Wow, yang ni topping dia memang pekat, manis-manis and premium betul rasa dia. Lepas tu saya juga ada ambil perisa coklat, ataupun boleh rasa juga perisa jam strawberry ataupun jam anggur dia ni. Overall memang puas hati. Sedap betul dia punya roti kukus ni. Yang paling best korang kena rasa perisa terbaru dia, roti kukus sambal bilis tu. Sebab yang tu sedap sangat. Jadi untuk korang yang lalu dekat Kampung Duyung ni, jangan lupa singgah di Roti Kukus Kaya Asli Dapur Ibu. Let's go guys.